So, apa hukum memakai braces dalam Islam? Hukum dia adalah harus tetapi bersyarat. So, hendaklah korang menggunakan kerana untuk menutup keaiban hingga menimbulkan sakit jiwa dan perasaan. So, korang kat luar sana mesti pernah tengok drama Halimah Jonggang. So, korang jangan, kalau korang jangan hukum dia. Sebenarnya boleh je nak berubah sebenarnya. Kalau korang kat luar sana betul-betul mempunyai azam. Sebenarnya, memang amat digalakkan kalau macam orang yang bergigi, orang kata jonggang macam ni kan, untuk membuat gigi untuk buat braces ni supaya nampak lebih kemas dan teratur. Selain macam tadi Iwan cakap lah, untuk menutupkan keaiban ataupun demi kita nak jaga air muka kita jugalah. Itu antara hukum memakai pendakap gigi dalam Islam adalah harus tetapi bersyarat. So bergantung kepada niat juga. Okay, so hari ni Iwan akan share dengan korang pula sekarang macam mana korang boleh macam ni nak jaga cara penjagaan kalau pakai braces ni, apa yang korang boleh lakukan. So, apa yang korang boleh lakukan sebenarnya? First, anda dilarang sama sekali untuk mengunyah gula-gula getah. Tak kira lah dodol juga ke, aiskrim ke, coklat ke, dan juga makanan yang manis ni. Sebab ini sebab dia boleh berlakunya karies ni, macam Iwan cakap tadi yang di awal tadi lah. Sebab setiap kali selepas makan, korang perlu memberus gigi dengan betul ya. Kalau korang beli berus gigi pula, berus gigi yang jenis soft. Soft tu je yang boleh digunakan untuk korang berus gigi. Jangan beli yang hard tu. Yang hard tu memang akan merosakkan braces tu jugalah. Seandainya si pemilik tu tak menjaga dengan betul, getah ataupun besi braces tu boleh putus sebenarnya. Sebab tu korang macam Iwan cakap tadi, elakkan makan gula-gula getah, dodol ke, coklat ke, aiskrim ataupun benda yang boleh banyak menggunakan pergerakan mulut tu, perlu kurangkan lah. Sebab kalau tak betul nanti boleh putus. Selain daripada itu juga, penjagaan yang tak sempurna juga memerlukan tempoh yang agak lama untuk ditanggalkan. Mesti tak mestilah orang yang pakai braces lama-lama ni mestilah tak keruan kan. So apa yang korang perlu lakukan, korang perlu jaga setiap pemakanan korang, dan penjagaan tu betul juga. Jenis berus gigi yang nak gunakan pun perlu juga untuk mengelakkan daripada putus. So kat luar sana, korang tahu tak apakah jenis-jenis pendakap gigi ataupun braces ni? Iwan nak ajar korang, bukan nak ajar, Iwan sebenarnya nak kalau boleh kita orang kat Makin Besar ni nak membantu orang-orang kat luar sana yang bukan nak sebut gigi jonggang, tapi terpaksa sebut kan, orang yang gigi tak berapa nak cantik lah, untuk supaya lebih kemas dan baik, dan orang takkan kutuk kita jonggang ke apa, sebab supaya kita dapat menutup keaiban kita dan kita akan lebih rasa confident dengan apa yang kita buat. Alright, so hari ni macam tadi Iwan nak share macam mana cara penjagaan dan macam-macam lagi tu lah. So sekarang Iwan nak share dengan korang pula jenis-jenis braces. Ada 4 jenis kat sini yang akan Iwan share dengan korang, iaitu yang pertama iaitu stainless steel, iaitu besi kan. Braces jenis ni umumnya mempunyai 2 jenis warna, iaitu warna perak dan warna emas. Selain daripada itu juga sebenarnya ada beberapa warna lain yang menjadi pilihan orang lain kat luar sana. Bagi mereka yang mementingkan harga braces jenis ni, so menjadi permintaan tinggi kerana dia murah daripada jenis-jenis yang lain. So dia elastik juga dan membolehkan si pengguna tu menukar pada bila-bila masa je. Malah masa untuk rawatannya pun sekejap berbanding yang lain. So besi merupakan jenis braces yang kuat dan tahan lasak. So korang tak perlu takut sebab ia tak mudah patah ataupun pecah. So jika korang tak menjaganya dengan baik, so memang sebenarnya amat berisiko lah untuk mendapatkan ulcer dan luka pada mulut. Kemudian yang kedua iaitu ceramik ataupun tooth coloured braces. Masih lagi di bawah kategori braces tradisional. So ceramik sebenarnya lebih cantik daripada besi. Sama je macam tadi yang atas Iwan share, dan dia juga sebenarnya sangat kuat dan tahan lasak. Dan paling penting tak jelas kelihatan ketara lah bila jarak jauh. So anda juga akan rasa lebih selesa apabila makan kerana sisa-sisa makanan sukar untuk terlekat di celah-celah braces. So dah tentu lebih mahal daripada besi, malah lebih besar. So ada setengah individu tak mampu menahan kesakitan apabila menggunakan braces ceramik sebab ia memberi tekanan yang kuat pada struktur gigi. So kalau korang kat luar sana, korang pakai jenis yang macam mana, korang boleh share dengan Iwan. Korang boleh hubungi Iwan di 03-895-89477. Kenapa korang rasa jenis tu best? Alright, so yang ketiga iaitu
jenis braces jernih, iaitu ataupun clear and sapphire braces. Betul aku sebut ni. Braces jenis lebih kurang je sama dengan seramik, dan dia lebih jenis, lebih jernih dan sukar untuk dilihat walaupun dari jarak dekat. Maka ia amat sesuai dipakai oleh korang yang memiliki gigi putih macam bersih lah, yang nampak putih melepak kan. So andai korang gigi kuning, sebenarnya lebih elok gunakan jenis seramik. So lebih besar dan lebih mahal daripada jenis tradisional, jenis jernih ni lah. So material dia memang sangat-sangat berpuas hati. So warnanya sungguh putih, dan disebab itulah juga ia hanya sesuai untuk mereka yang bergigi putih dan berseri. So sebenarnya keadaan dawai besi dia tu ataupun bracket tu yang sungguh terperinci, tak mudah, tidak memudahkan keregangan dan juga kekotoran dalam jangka waktu yang singkat, dan rawatan dia juga memakan masa berbulan-bulan untuk menjaga kualiti dan kebersihan oral. So yang terakhir pula iaitu jenis dalam ataupun lingual braces. So ada setengah individu juga tak mahu dan malu untuk memakai braces kerana terang-terangan dah nampak kat mata orang, dan nampak yang korang ni memang pakai braces kan. So solusinya, doktor akan memberikan cadangan untuk korang menggunakan braces yang dipasang di bahagian dalam gigi pula. So sebenarnya benda dalam ni ataupun lingual braces ni sebenarnya amat merumitkan dan memerlukan rawatan sehingga berbulan-bulan lamanya. So tak semua doktor gigi mampu membuatnya tanpa latihan yang tepat. So pada mulanya mungkin korang akan rasa susah untuk cakap, dan pastinya luka di bahagian mulut tak akan berlaku. Cuma korang akan kelihatan seperti biasa, tetapi hakikatnya korang tengah menggunakan braces. Itu antara jenis-jenis yang ada, iaitu braces. So selepas ni Iwan akan share lagi macam-macam tips dan macam jenis